Baik, seterusnya kita akan belajar tentang grid, ya. Tentang grid lah kan, since aku tak pegang lagi hat ni. Aku takut kalau kemungkinan besar dia masuk, jadi kita akan buat grid lah. Okay. Mungkin ni video yang terakhir sebab aku pun tak tahu nak pegang apa dah. Semua benda-benda yang sebelum ni kita pernah buat pun kita dah pegang dah. So this might be the last video lah, ya. So kita akan buat grid, okay, dengan cara yang paling mudah, paling minimum lah, okay. So grid ni tak susah mana pun, okay. Aku rasa video ni start sajalah, okay. So macam mana kita nak buat grid? Macam biasa kita buat div class sama dengan row, okay. Sebab kita nak buat grid ni dalam bentuk row lah, okay. And then dekat sini kita akan buat div class sama dengan call, okay. Sama juga, you aja copy balik. You nak buat berapa? You nak buat 3, 4. Kita buat 4 lah. Selalunya orang buat 3, nak buat 4. Tapi aku nak abang siap-siap, setiap kolom kalau kita nak buat grid, dia punya maksimum dia ialah 12. Ya, maksimum dia adalah 12 per grid. Okay. Kadang-kadang ada orang dia buat 9-3. Kadang-kadang orang buat 6-6. Kadang-kadang orang buat 12 terus. Faham apa aku cakap? Sebab 6 campur 6, 12. 3 campur 9, 12. Betul tak? Dia macam, maksud aku dia macam nak bagi bahagi lah dia punya grid dia tu. Tapi maksimumnya ialah 12. Faham apa aku cakap? Okay. Setiap grid dia maksimum 12. Okay. Macam aku sebut tadi lah. Kadang-kadang ada orang buat 3-9. Kadang orang buat 6-6. Kadang orang buat 2-10. Dia asalkan maksimum dia adalah 12. Okay. Tapi dalam kes ni aku buat 4 je lah. Okay. So dalam ni katakanlah grid 1. Nampak? Dia dah muncul dah dekat ni. Okay. Yang ni sebab kita tak tambah CSS lagi tau. So jangan nampak pelik lah. Okay, sekali kita tambah CSS. Okay, dia akan nampak macam ni lah. Nampak? Bagi turunkan sikit. Okay, dia akan macam ni lah. Kalau you perasan, kan, dia tak nampak cantik sebab kita tak tambah lagi dia punya CSS. Jadi kita akan tambah kat sini lah. Dekat sini kita akan panggil kelas dia. Kelas dia kolom. Bagi semua kolom ni lah. Okay, cara dia kita akan pakai dot call. Okay, dot ni kita nak panggil kelas. Jadi dekat sini kita akan buat background color sama dengan kita ambil yang color yang smooth sikit macam ni. Nampak? Lepas tu kita akan tambah padding, bagi nampak besar sikit. Padding ni kita bagi tambah 14 pixel. Nampak besar sikit. And jangan lupa of course text align bagi nampak cantik sikit. Okay, sehingga ni. Baik, sekarang ni kita nak tambah border. Kita nak bagi nampak ada border lah kan, setiap hitam ni kan. Sama juga, you boleh tambah border 1 pixel solid black. Mau nampak macam ni. Okay, dia akan nampak macam ni lah. Okay, nampak. So dia tak susah mana pun. Okay. Jadi grid ni dia you all boleh letak apa je. You all boleh letak gambar boleh kan. Nak letak title boleh. Kadang-kadang selalunya macam yang ni untuk tempat orang nak buat social media boleh kan. Ni grid 1, ni grid 2, grid 3, and this is grid 4. Okay. You all boleh nampak lah grid-grid dia ni. Okay, dia tak susah mana pun. Cumanya you all kena tahu cara nak buat ni. Tapi dalam exam, satu benda aku nak pasal, tapi dalam exam tak ada nampak macam ni. Okay, dia akan suruh letak gambar, image apa semua. Yang ni bagi aku kuasa apa boleh buat kan. Aku buat macam ni kan. IMG ni kita tambah image. Nampak? Setiap satu grid ni dia akan ada dia punya ni lah, nampak? Okay. Tapi kita tak edit lagi lah pakai CSS. Cumanya kalau lah diberi pilihan untuk nak buat grid, macam ni lah cara dia. You all boleh tengok lagi macam mana nak buat grid. Dia ada banyak cara, tapi yang paling mudah cara dia macam ni lah. Okay, dan juga jangan lupa dia punya setting dia, text align center, background color, padding and border supaya dia nampak lagi cantik. Jadi itu sajalah video kita pada kali ini, ya.